niat dalam hati kita untuk sihat. Sebab apa niat untuk sihat? Sebab tubuh badan ni Allah pinjamkan. Apa bunuh diri haram, berdosa besar. Itu bukan milik kamu. Allah pinjamkan kepada kamu untuk kamu jaga, untuk kamu beribadat dengan tubuh tu. Dengan tubuh badan tu kamu semayang, dengan mulut kamu baca Quran dan zikir, kamu berjalan kaki ke masjid. Tujuan aku bagi tubuh badan kepada kamu. Hak ni pinjaman, tuan-tuan tak dapat hak ni nanti. Masuk syurga Tuhan ubah, masuk neraka Tuhan ubah jadi lain. Walaupun pinjam, bila mati dia hancur, tulang apa pun tak ada dah, daging tak ada dah. Sebab tu jaga tubuh badan ni amanah dari Allah. Mesti kena jaga elok-elok. Orang yang jaga tubuh badan, kesihatan dia untuk Allah, niat kerana Allah, dapat pahala tiap-tiap hari.